dekatlah chef. Kita pun nak dekat sampai penghujung dah sekarang. Mungkin kita nak tanya sedikit lah dah, kalau mereka yang ambil bidang ni sebenarnya kan, sebenarnya apa, mana hala tuju mereka yang mereka boleh pergi kalau mereka dah ambil bidang apa kita panggil pastry bakery ni. Chef mana yang ada bidang pastry bakery ni sebenarnya meluas. So kalau permulaan dia masuk kat FIM ni, dia dah belajar secara intensif. And then kita bawa daripada basic, intermediate sampailah kepada advanced semester 5. Dan dia jual pula produk tu. Okay. Harapan kita banyak kepada diorang ni memang akan jadi rebutan orang-orang luar. Kita harap macam tu. Sebab memang banyak company datang kat FIM ni cari student-student pastry and bakery ni sendiri. Tapi kita tak apalah, kita be very fair and square. You nak, you tunggu, you dapatkan sendiri. Okay, sebab memang student kita ni macam pisang goreng panas. Itu saya laju sangat. Tak nafikanlah chef, bila saya urus untuk internship saya tahu. High demand, is a very high demand. FIM students are very high demand. Sebab boleh dikatakan dalam satu hari saya akan receive lots of call, people asking whether kita boleh supply student tak untuk mereka ke apa semua. So that's why saya rasa memang is a very high demand these days. So maknanya bidang ni memang bidang yang you rasa memang cerah masa depan ke macam mana, ataupun adakah tertumpu pada bahagian pastry bakery saja? Cumanya kat sini kita try untuk macam bagi juga pendedahan dekat pelajar yang di mana kalau kata you guys macam tak nak kerja dekat kitchen lah. Macam Chef Vida cakap tadi, bidang ni meluas. Okay, you boleh je apa orang kata macam buat apa dalam bidang marketing lah. Dia benda ni macam marketing lah, apa food photography tu, tapi food styling kan, food styling apa macam roti ke. Sebab benda tu kalau betul minat kan, benda tu sangat interesting tau, food styling ni. Most of the food yang you tengok dekat iklan tu semua bukan real food tau. It's not real. Yes. Macam terkejut dia. It's a fake food. Macam contoh ice cream kan, dia tak buat daripada real ice cream, buat pakai marshmallow pula, mashed potato. Aku tengok muka madam dah macam marshmallow dah. Panas. Tapi betul lah kan, benda tu macam how to say sebab this I nampak cantik dalam TikTok dalam tu. So basic datang pada mana? Still daripada mula-mula diorang belajar semester 1 tu. Betul saya cakap. Sebab saya pun belajar dulu kan benda tu kan. Jadi macam back to basic juga tau. Walaupun you nak buat benda tu macam saya kata, dia fake food. Dia bukan makanan yang betul pun, tapi dia involve juga penyediaan dia tu, macam mana kita nak masak betul-betul.